Ini bukti simpan emas untuk jangka masa panjang sangat menguntungkan. Pesan pakar-pakar kewangan, emas ni tuan-puan kita kena simpan untuk jangka masa panjang, sekurang-kurangnya 2 tahun ataupun lebih. Jadi hari ni saya nak kongsikan dengan tuan-puan pengalaman saya sendiri simpan item 5 dinar. 5 dinar ni tuan-puan, berat dia adalah 21.25 gram dan saya dapatkan pada bulan Januari 2024 dengan harga sekitar RM7,100. Hari ni 5 dinar yang sama, berat yang sama, tapi nilai dia tuan-puan dah cecah lebih RM14,500. Peningkatan hampir 2 kali ganda. Jadi, betul lah pesan pakar kewangan. Emas ni tuan-puan, matlamat dia untuk jangka masa panjang. Lagi lama kita simpan, lagi banyak kita simpan, lagi tinggi keuntungan yang kita boleh dapat dengan simpanan emas. Jadi untuk tuan-puan yang nak saya bantu mulakan simpanan emas tapi tak ada bajet yang besar, menabung melalui akaun Emasgap serendah 1 gram ataupun RM100, boleh isi bet biru dekat bawah atau rujuk pin video. Saya akan bantu tuan-puan dengan sebaik mungkin. Belajar sesuatu hari ini? Jom simpan emas dengan ilmu. Nak dapatkan lagi banyak ilmu emas dan kewangan, boleh tekan like dan teruskan follow saya.